Assalamualaikum, bertemu kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini 16 hari bulan 3, jam hampir pukul 8 pagi. Okey, insyaAllah hari ini hari ketiga final untuk saya siapkan projek upgrade DB, point aircon dan 2 point water heater. Syukur Alhamdulillah, diam tak diam kita dah 15 hari berpuasa di bulan Ramadan. Semoga urusan kita semua dipermudahkan. Okey, ini saya baru dapat semalam. RCCB untuk water heater saya guna 16M 10MA. Ada 2 unit water heater. Saya guna 16M 10MA dan satu lagi untuk RCCB main punya 40M 30MA. Ini dia lagi sebiji 16M 10MA. Ini saya order tak semua kedai ada ready stock, jadi saya terpaksa order. Biasa memang saya akan guna 16M. Nanti siap pasang semua, kita cuba claim, kita tengok dia punya water heater berapa dia punya M, time dia running. Okey, ni untuk MCB, main switch, semua full set saya guna EPS. InsyaAllah hari ni saya cuba siapkan. Semalam kita dah pasang dia punya metal plate. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ni saya siapkan, kemas barang dulu. InsyaAllah kalau tak ada apa hal, minggu depan saya ada masuk satu projek ni dekat kedai makan. Tapi tak sure lagi lah, belum close lagi. Saya belum tengok lagi apa point yang perlu dibuat. Kedai tu owner tengah upgrade, tengah buat renovation, tapi tak siap lagi. Jadi tak guna juga kita nak jalan kerja wiring, pasal dia orang belum siap kerja lagi, masih dalam renovation lagi. Okey, insyaAllah nanti saya ambil video untuk rumah customer ni, kerja-kerja untuk fitting DB. Okey, terbaik. Alhamdulillah saya dah sampai di rumah customer ni. InsyaAllah hari ni saya buat kerja-kerja final. Hari ni hari ketiga kita buat kerja kat sini. InsyaAllah hari ni saya cuba buat finishing. Okey, kita dah siap buat dia punya metal clad, kita dah pasang. InsyaAllah hari ni saya siapkan. Ni DB yang lama, ni rupa asal dia. Owner bernasib baik sebab RCCB ni dah jam. Saya tekan langsung tak trip, tengok. Tapi ni usia hampir 30 tahun dah, so memang dah patut perlu ditukar dah. Alhamdulillah kita upgrade kepada 36W. Kabel saya bagi 4mm untuk point aircon dan 2 point water heater. InsyaAllah kita guna kabel high quality. Dan wiring ni kita bagi warranty pada customer ni 1 tahun warranty, insyaAllah. So insyaAllah saya cuba siapkan fitting DB. Dan ini kawasan point untuk aircon. Ni switch aircon pun sama, kita guna kabel 4mm. Dan ni dia punya socket outlet untuk next dia nak install aircon. So kabel ni boleh guna untuk aircon 2.5 horsepower, insyaAllah tak ada masalah. Dan ni point water heater, kat sini dia punya switch. Sebelum ni water heater ni langsung tak ada switch, so dia on saja 24 jam. Ni point water heater yang kedua untuk bilik air yang kedua. Kita tembus terus lalu atas ni terus ke bilik air. Dan ni dia punya switch pun sama, kita guna kabel 4mm. Dan atas tu kita lalu atas tu dan keluar soket kat sini.
Alright, Alhamdulillah. Dan ini laluan yang baru kita buat. Kita ikut atas ni guna pipe solid, tak ada sambung guna fleksibel. Kita bend saja pipe. Kat bawah tu dia punya switch, sini T-box straight dan turun bawah. Ni wiring asal dia. Dia guna kabel 2.5 dan tak ada switch langsung, terus looping daripada soket bawah tu. Macam ni bahaya, so hati-hati untuk pengguna-pengguna water heater. Pastikan wiring anda selamat dan betul ikut spek. Alhamdulillah, untuk bahagian earding saya dah siap buat fitting. Saya sambung wire. Ok, syukur Alhamdulillah. Saya guna ferrule komplit. Yang atas ni poin lama dan yang ada tagging ni adalah poin yang baru. Dan ni poin yang baru untuk neutral. Ok, alright. Saya nak sambung lagi fitting neutral punya bus bar. Ni saya sambung guna kabel link, insyaAllah lebih baik dan lurus. Saya punya metal clad. Ok, terbaik. Ok, kita cuba run water heater yang pertama. Kita tengok dia punya amp. Saya dah on. Ok, dah menyala. Ok, ni soket outlet ni hanyalah sementara. Saya punya indikator tu belum sampai lagi. Saya dah order dengan supplier. So, tengok dia punya amp 15 amp. So, tinggi sebab tu kabel kita perlu guna paling kecil pun 4 mm. Dan ni water heater yang kedua pun sama 15.5 amp macam tu. So sangat tinggi. Hati-hati pada pengguna-pengguna water heater. Pastikan wiring korang follow spec dengan yang betul. Ok, alright. Dan ni dia punya switch. Alhamdulillah. Sampai sekarang Alhamdulillah.
Okey, syukur Alhamdulillah DB dah selesai. Kita guna DB besar ni. Okey, ni poin baru. Ni untuk aircon, ni untuk water heater pertama dan ni untuk water heater kedua. Dan ni special breaker untuk water heater. Ni siapa yang guna water heater wajib guna 10 mA. Okey, jelas ada 2 unit. Dan bawah ni litar cahaya, atas ni litar soket plug. Dan ni main RCCB, kita guna 40M 30mA, insyaAllah lebih sensitif. Okay, alright.